Malaysia ni sebenarnya bukan kita malas tau nak berjalan untuk pergi dari satu tempat ke satu tempat. Kekangan utama orang Malaysia malas nak berjalan, bukan malas lah, tak berjalan adalah sebab cuaca lah. Cuaca panas, jalan sikit pun dah berpeluh. Bila dah berpeluh, dia jadi kepam, dia jadi bebab, dia jadi tak selesa. Macam kita bukannya tak suka berpeluh, kita akan berpeluh untuk tujuan yang memang untuk berpeluh. Contohnya macam bersukan, pergi berlari, pergi workout, pergi bersenam. Yang tu okey sebab kita pun dah berpakaian yang sesuai untuk berpeluh. Bukannya macam jalan nak pergi kerja berpeluh-peluh nak masuk office. Idok le. Jalan nak pergi market berpeluh-peluh, berbau kiri kanan. Idok le. Dan lagi satu, tempat yang kita duduk tu dia bukanlah strategik. Maksudnya dia ada semua tempat. Semua benda dia ada dekat rumah kita. Macam sekolah, tempat kerja, tempat nak beli barang, supermarket. Macam Alhamdulillah bila duduk Switzerland ni, kita orang duduk dekat kawasan yang tak memerlukan kita orang untuk ada kereta. Semua tempat pun boleh sampai dengan hanya berjalan ataupun of course lah naik train ataupun tram kan. Nak pergi hantar anak sekolah jalan kaki, nak pergi supermarket yang besar jalan kaki, pergi tempat kerja jalan kaki, nak pergi mana-mana pun boleh jalan kaki. Dan semestinya punca utama kita seronok jalan kaki ni sebab cuaca lah, cuaca yang sedap berjalan, nyaman, sejuk, tak berpeluh. Contohnya macam nak pergi satu tempat kan, macam 20 minit je jalan, okey lah. Bayangkan kalau 20 minit jalan dekat Malaysia, baru start jalan pun dah berpeluh-peluh lah. So, tu je lah nak cakap yang kita bukan malas. Kita cuma lahir di negara yang salah.